Korang pernah fikir tak macam mana kami uruskan founder, dan founder ini terdiri daripada datuk, datin, orang-orang kenamaan, dan yang paling penting kerabat diraja pun ada as a founder. So hari ni kita akan bincangkan 3 jenis founder dan macam mana kami handle founder-founder ini. Yang pertama, kita ada founder kenamaan seperti datuk, datin dan kerabat diraja. So macam mana kami uruskan founder-founder seperti ini ataupun mereka yang berprofil tinggi seperti ini, kita akan pastikan takkan ada kesilapan yang berlaku dalam penerangan dan setiap teknikal ataupun proses yang kami ataupun founder ini jalani bersama Bayu Ultimate. Yang kedua, kami juga ada founder yang sangat particular. So, mereka sangat pantang sekiranya ada masalah ataupun ketidakjujuran dalam penerangan mahupun teknikal yang berlaku ketika proses OEM. Biasanya, kami akan pastikan penerangan yang dibuat adalah secara mendalam dan tiada hidden charge ataupun tak ada sebarang persoalan yang terselindung. Dan kami akan pastikan setiap proses dalam perjalanan OEM mereka akan lancar dan berterus terang. Yang ketiga adalah founder yang jenis tempoi, santai dan relax. So, kebanyakan founder seperti ini, mereka ingin dilayan seperti seorang kawan dan kami sangat berbesar hati untuk melayani founder-founder seperti ini. Dan kadang-kadang saya sendiri akan keluar walaupun bukan pada waktu bekerja untuk kami borak perniagaan dan juga sambil lepak dan minum air. So nampak tak macam mana kami cuba yang terbaik untuk pastikan founder-founder kami mendapat satu layanan yang bertaraf antarabangsa. Okey, so agak-agak sekiranya anda diberi peluang untuk menjadi seorang founder, manakah ciri-ciri anda yang termasuk dalam ketiga founder itu? Jumpa lagi.